Dah sampai Genting. Sekejap nak cari hotel. Tengok pemandangan tak nampak. Kabus. Driving Genting. Malam waktu hujan. Look at the view. Tak nampak. Ada tempat urut. Ini memang love. Ada 7E 24 jam. Kita sampai lambat. Check in pukul 12. Tak makan lagi. Semua kat sini. Hai, hotel ni memang best. Dia tema batik. Dekat Genting Highland. Ni bilik kita. Okay, esok pagi nak tengok view awan. Tengok tu atas katil. Batik. Sini pun batik. Yang jom panaskan air. Bawah ada 7E. Jom kita tengok view. Look at the view. Tu malam ni nampak ke view? What? Oh, tak nampak apa lagi. So pagi kita bangun kita tengok. Tidur. Orang dah ngantuk, tidur. 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 Morning. Look at the view. Tak nampak apa. Kita tidur dalam awan Kita bukan tidur dekat atas awan. Tengah-tengah awan kita tidur. Okay, kita dah check out. Tapi view masih tak nampak. Hujan. Kita tambah lagi satu malam. Tapi kita tak duduk seat Natal lah. Kita duduk dekat Grand Iron sebelah je. Sebab sini dah full booking. Okay, kalau sekejap lagi pergi Genting atas, kita main permainan indoor je. Tak main outdoor. Sebab tu lalu sejuk lah. Tak tahan. Lagi pun budak-budak. Kecil-kecil lagi. Receptionist dengan manager tu ramah sangat. Tadi dia borak dengan kita. Ni resep nama Anisha. Baik. Tak puas lah duduk sini. Dah check out tau sebenarnya. Tapi kita saja lepak. Jika dia ni habis makan aiskrim. Gila. Sedap. Makan aiskrim durian. Ni Puan Anisha. Yang terbaik servis kat sini. Okay. Kau dah macam kat overseas lah. Baik-baik, jangan main air. Basah, stokin, sejuk. Baru check out hotel, seat Nata. Menuju ke Dobby sebab baju budak-budak tak cukup. Katanya Puan Anisha yang reception itu cakap Dobby dekat level bawah ada. Self-service ada, Dobby yang biasa tu pun ada. So kita keluar dulu parking, pergi ke Grand Iron, cari. Lepas tu kita tanya ni lah. Guard lah. Pergi kat mana. View Genting Highland. Tak nampak apa. Tak nampak apa. Sejuk. Ya. Kakak sejuk tak? Sejuk. Adik sejuk tak? Terus. Sejuk. Sejuk. Macam kat overseas Kita baru sampai Genting. Kita sampai Genting Highland.